Video ini khas untuk yang nakkan anak-anak dan juga keturunan yang menjaga solat. Kita semua tahu solat ni hukumnya wajib dan merupakan tiang agama. Tanpa tiang ini maka runtuhlah iman dan rapuhlah jiwa. Tapi pernahkah kita berdoa supaya diri kita, anak-anak kita dan juga zuriat keturunan kita sentiasa menjaga solat? Kerana solat ini bukanlah sekadar amalan harian tetapi ia adalah tanda keimanan. Terdapat satu doa yang sangat bagus untuk kita amalkan yang diambil daripada surah Ibrahim ayat ke-40. Jom baca sama-sama. Rabbij'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku daripada golongan yang mendirikan salat, wa min zurriyyati, dan demikian juga zuriat keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan ini. Baca doa ini, amalkan setiap hari. Semoga keluarga kita tergolong dalam keluarga yang sakinah. Kerana hadiah yang paling bernilai bukanlah harta semata-mata, tetapi hati yang sentiasa tunduk dan bergantung padanya.